Pernah dengar teknik belajar Pomodoro? Ini adalah satu teknik pengurusan masa yang sangat berkesan untuk melawan sikap bertangguh dan meningkatkan fokus semasa kita belajar. Secara mudah, tekniknya begini. Masa nak duduk belajar, pasang timer selama 25 minit. Kemudian, fokus penuhnya untuk buat satu kerja. Jangan multitasking. Tutup dan buang semua gangguan. Kemudian, setelah timer berbunyi, kita rehat selama 5 minit. Nak buat apa 5 minit ni? Buatlah apa sekalipun. Yang penting, tenangkan fikiran. Tapi ingat, masa rehat 5 minit, jangan buka media sosial. Ia akan mengganggu proses ini, mengganggu minda kita. Kemudian, sambung lagi 25 minit. Pasang timer kita dan teruskan belajar. Setelah tamat 25 minit, rehat lagi 5 minit. Buat aktiviti ini selama 4 kitaran, kemudian barulah kita rehat panjang sikit. Rehat antara 15 hingga 30 minit. Hasilnya, kita akan perasan, kita akan lebih fokus masa belajar dan lebih banyak kerja yang kita siapkan dalam waktu yang telah kita tetapkan tadi. Nanti insyaAllah, cikgu akan ceritakan asal-usul di sebalik teknik Pomodoro ini. Selamat mencuba.